Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam rahmah dan salam kasih sayang. Kita jumpa lagi dalam bicara politik, masih lagi berlegar kepada isu-isu yang berkaitan dengan krisis politik yang berlaku di negeri Perlis. Kerana menariknya, kerana negeri kecil, orang utara panggil negeri besar kelembuai, tapi krisisnya sangat hebat, sangat mencetuskan satu dendam yang tidak berkesudahan sehingga mengheret kepada dendam di peringkat nasional antara PAS dan juga Bersatu. Dan ini bagi saya bahawa dalam politik kita harus menerima bahawa semua akan hadapi ujian dan hanya orang yang sabar. Nampaknya PAS macam hilang kesabaran dalam menghadapi ujian politik, dan ini menunjukkan satu kegagalan yang amat sangat apabila negeri yang kecil ini, struktur yang begitu mudah untuk nak diurus takbir oleh PAS dan oleh siapa-siapa saja, tapi PAS gagal dalam menguruskan secara yang matang. Maknanya apa pengajaran yang boleh kita ambil? Kalau di negeri Perlis pun gagal, negeri Perlis yang kecil besar kelembuan ini pun gagal, jadi janganlah nak minta rakyat serahkan negara. Jadi saya haraplah bahawa PAS janganlah duk pergi jerit lagi minta rakyat serahkan negara ini untuk diurus takbir oleh mereka. Dan rakyat pun harus ada kecerdikan, kepintaran berpolitik. Jangan nak mengharapkan kepada parti yang sembang kuat, yang deras kuat berbicara hari ini untuk nak mentadbir sebuah negara yang besar, yang telah pun kita capai sesuatu yang sangat hebat sekarang ini. Sedangkan PAS ni gagal untuk menguruskan negeri yang kecil, struktur yang kecil ini lebih mudah untuk kita nak urus. Tapi hakikatnya PAS gagal dalam ujian kuasa. Dan apa yang berlaku di negeri Perlis ni, tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan semua untuk melihat ini adalah bukan sekadar isu di negeri Perlis, bukan sekadar amaran untuk negeri, tapi dia merupakan amaran nasional. Kerana Perlis ni tidak boleh kita anggap dia bukan kes Perlis bukan kes terpercil bagi saya. Ini adalah amaran nasional. Politik dendam bila diberikan kuasa akan menyebabkan kehancuran pentadbiran. Kehancuran pentadbiran di negeri Perlis ni berpunca daripada politik dendam. Dan bagi saya bahawa kita tak boleh membiarkan Malaysia, negara kita ini, mengambil resiko yang seperti ini. Maksud saya ialah kita tidak boleh menyerahkan kepada mereka yang mempunyai dendam politik yang tidak berkesudahan, kerana ini akan merugikan negara. Oleh sebab itu, kita semua harus belajar daripada Perlis untuk selamatkan Malaysia daripada berlaku apa yang telah pun berlaku di negeri Perlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.